Apa persiapan kami Ustaz? Semua takut jadi. Ustaz, saya kata, saya jawab, persiapan dia ialah meneruskan tanggungjawab kamu sebagai seorang hamba Allah. Itu saja. Bukan kamu nak kena tinggalkan pekerjaan, bukan nak kena tinggalkan rumah bertapa di tengah-tengah bukit kan. Utamakan tuntutan Allah yang paling besar dalam hidup kita seharian. Antaranya nombor satu ialah menunaikan solat. Tadi dalam perjalanan datang di airport Kuching, turun airport tu macam biasalah, ratusan orang datang, gambar, salam sebagainya. Kemudian saya pergi ke surau, sebab di surau tu ada tempat duduk dan tak ada orang. Bila saya duduk 5 minit, datang seorang anak muda, dia pun duduk tepi saya. Dia kata, Ustaz, boleh Ustaz nasihatkan saya? Saya tengok muka dia, saya kata, kalau 10 kali pun kamu datang di sini minta nasihat, saya nasihatkan 2 benda kepada kamu. Yang pertama, jangan tinggal solat. Yang kedua, jaga ibu dan ayah kamu. Berenang mata dia, dia tunduk lama. Saya kata, kamu tak solat kan? Dia angguk. Sebesar-besar fitnah di dalam dunia ini semenjak Allah menciptakan Nabi Adam AS sampai kiamat, fitnah ujian yang paling besar, yang paling berbahaya namanya Dajjal.